So okay guys, korang tahu tak hari ni aku dapat kasut special daripada Voltra. Voltra Jet. Aku dah pakai sebenarnya, aku tak sabar kan. So pakai lah. Dan Abang Fahmi pun bagi aku sekali bag ni. Bag yang canvas yang menarik ni. Nampak ni. Saya Asokin yang dia bagi, okay. So let's go. So untuk Voltra kali ni dia bagi aku sepasang kasut Jet yang sangat padu dekat Malaysia. Local brand dan sebuah ataupun sepasang kasut yang kau rasa professional tune. The local brand. Okay, nak tahu siapa? Let's go. So okay guys, untuk Voltra, bila kau berlari, pada aku agak tinggi sikit dan kurang kestabilan dia berbanding kasut yang pernah aku pakai sebelum ni. Cuma dari segi energy return, aku dapat rasakan sedikit membantu dari segi kau punya movement larian. Dan yang penting sekali, bila korang tengah berlari, make sure korang berlari dengan postur yang betul. Sebab blade ni bukan semua orang boleh guna. Okay, so V-blade memang special. So untuk korang yang bertanya pasal race, kasut ni memang sesuai sangat untuk race. Sebab apa? Carbon plate dia memang sangat-sangat memberi engine return yang sangat padu. Tali dia membuatkan kau rasa lebih secure. Dan bahagian belakang dia sedikit bucu ataupun tirus seperti kasut yang berjenama N tu. Dan dari segi tapak pula, kau boleh rasakan kat sini, aku boleh rasakan kat sini sangat grip. Okay. Dan kita lebih confident untuk tidak slip walaupun berada di waktu hujan. Dan yang penting sekali, keselamatan diutamakan. Sebelum lari, make sure anda warm up dahulu. So Voltra Jet ni berharga RM529, harga yang takkan dapat di pasaran luar. So cepat dapatkan sekarang. Sementara Shopee pun dah ada promotion ataupun online yang lain. So basically untuk Voltra Jet ni, colorway dia putih saja untuk kali ni. Mungkin soon akan ada lebih menarik lah by Voltra. Dan shout out to Voltra untuk yang dah menghasilkan kasut ni, memang superb. Aku memang suka gila kasut ni. Dengan adanya Voltra Jet, just untuk pakai ke seluruh tempatan dan korang pakai, korang buat konten, dan make sure korang rasai pengalaman dia sendiri. Depends on others product. Okay. Kasut ni pelbagai. Make sure kena bagi korang wide, especially macam aku, dan narrow. Pemilihan dari segi kasut pun sangat penting. Korang kena buat something yang dapatkan kasut yang terbaik untuk kaki korang. Okay, anyhow, Voltra Jet is the best racing shoes untuk korang buat di dalam marathon 42 ataupun 21. Okay guys, tapi apa-apa pun korang kena istiqomah. Kau tak boleh malas. Balik pada kasut yang aku pakai ni, bila dia lari agak kurang balance sikit. Okay, ada kasut yang balance, tapi untuk kaki buat macam aku okey. Cuma kalau dia aku pakai 7.5 dengan 7.8, tapi tak apa, masih boleh berlari, masih boleh orang cakap rasa feel tu ada. Cuma tak selesa lah bila nak lari. Sedikit review, walaupun kau rasakan macam tak dapat input, tapi sebenarnya aku nak beritahu Voltra memang the best. Okay, so daripada aku, see you in video. Assalamualaikum, bye bye.